Okay guys, alright, dekat sini, okay dia dah bagi dah. Okay, dia beri bahawa titik C membahagi tembalan garis AB dalam nisbah MN, tunjukkan bahawa X tu. Okay, so dia ada banyak cara. Okay, alright, so macam ni. Okay, dia macam cari, disebabkan dia nak X, cikgu patah balik. Okay, bila dia nak X, cikgu fokus pada X sahaja. Okay, kita macam nak cari ratio. Kita ratio maksudnya P dengan X kita tolak. P tolak X. Contoh okay, P tolak X. Kalau P tolak X, ratio dia N. Kita letak N kat sini. Okay, sini N. Okay, P tolak X dah. Lepas tu C dengan A pula. X tolak V. Mana ni? X tolak V. Okay, bila X tolak V, ratio dia M. Okay, kat sini. So, kita cross multiply. Darab silang. Jadi macam ni. Expand berhati-hati. So, disebabkan dekat sini dia suruh show that X. So, X as a subject. Jadi, cikgu kumpulkan X di sebelah kiri lah semua kot. Sebelah kanan pun boleh. Cikgu kumpulkan di mana positif. Okey, lepas tu cikgu factorize lah sebab X single kan dekat sini. So, factorize tinggal H plus M. Jadi, bracket ni bawa lah pergi ke bawah. Bracket ni bawa pergi ke bawah. Okey, jadi beginilah. Alright. So, susun balik susunannya mengikut apa yang dia minta. Berjaya. Next. Alright, Zaz. Okay. Diagram 5 shows the line PQ is a tangent to the circle with center K at point P. Okay, this is your center and then this is your contact point. This is your tangent. Find the equation of tangent PQ in general form. So, alright. Macam tadi lah soalan dia equation tangent, kita cari equation normal. So, how to find the equation tangent? Okay, mesti ada gradient. Okay, kita ada P and K. So, kita boleh cari apa kat situ? Okay, dekat situ kita boleh cari gradient. Okay, so kita dah ada dah. Kalau nak cari equation tangent PQ, we have to find one coordinate which passes through the line. Kita dapat P. So, P terpilih, negative 2, 4. And then we have to find the gradient. Okay, PK ni, kalau kita cari gradient, dia bukan gradient tangent. Okay, kamu tengok PK is perpendicularly line to PQ. That means this is normal. So, kalau kita cari gradient, okay, this is gradient normal. Ini normal So, how to find tangent? By using this formula. M1 times M2 negative 1. You have to show how to use this formula. Replace kat sini and then kita dapatlah gradient tangent 4/5. So, kat sini dah ada 4/5. Kita dah ada gradient. Kita dah ada coordinates and then we have to find C by using Y equal MX plus C. Zaz. Replace Y, your M, your X. Alright, so kumpulkan dulu semua nombor untuk dapat C. Dan kita dapat C 28/5. Zaz berjaya mendapat equation of tangent. Alright, this is your equation of tangent. Okay, tetapi soalan nak in general form. Kalau general form, mesti dalam bentuk 0 for the right hand side. So, tak ada fraction. So, how to eliminate X? Okay, times all the term with 5. Kita akan dapat 5y, blah, blah, blah. And then bring all the terms to the left hand side. Okay, your right hand side equal 0. Barulah dalam bentuk general form.